والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Hadis yang ke-505, Haddatsana Ibnu Musanna. Hadis yang terakhir, Kaifal Adzan. Kita baca Abu Daud. Abu Daud. Hadis yang terakhir sebelum masuk babul iqamah. Babun fil iqamati. حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك. Hadis yang terakhir tak? Hadis yang terakhir sebelum babun fil iqamah. حدثنا محمد حدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابن مساكي حدثنا محمد بن مثنى عن أبي داود وحدثنا نصر بن المهاجر حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي أن عمرو بن مرة بن أبي ليلى أن معاذ بن جبل قال أحيلت الصلاة 3 أحوال وأحيل الصيام 3 أحوال. فساق نصر الحديث بطوله واقتص ابن المثنى منه قصة صلاة من نحو بيت المقدس قط. قال الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى يعني نحو بيت المقدس 13 شهرا فأنزل الله تعالى هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وجهه الله تعالى إلى الكعبة وتم حديثه. وسمى نصر صاحب الرؤيا قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه فاستقبل القبلة قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم أمهل هنية ثم قام فقال مثلها إلا أنه قال زاد بعدما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنها بلالا فأذن بها بلال. وقال في الصوم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء فأنزل الله تعالى كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله طعام مسكين فمن شاء أن يصوم صام ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك وهذا حول. فأنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أيام أخر فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم وجاء صرمة وقد عمل يومه وساق الحديث. Imam Abu Daud dengan sanadnya
menyebut daripada Mu'az bin Jabal, dia kata telah ditentukan sembahyang, uhilatis salatu, ditentukan ataupun ditetapkan sembahyang dalam 3 keadaan. Sembahyang ini berlaku di dalam 3 keadaan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringkat pertama sembahyang dia menghadap ke Baitullahil Haram, dia menghadap ke Baitullah. Bila sampai ke Madinah beberapa bulan, lalu diarahkan supaya menghadap ke Baitul Maqdis. Ini dah kita bincang dalam pelajaran kita yang lalu. Kerana Baitul Maqdis di Palestin adalah merupakan kiblat orang Yahudi Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi di atas tujuan dan maksud untuk melembutkan hati orang Yahudi dan Nasrani ini untuk menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad, bila Nabi sembahyang dia kena menghadap ke Baitul Maqdis. 5 waktu sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau Nabi Musa dan juga Nabi Isa mereka boleh menerima syariatnya, mereka boleh beriman, apakah yang menjadi penghalang kepada mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Nabi akhir zaman? Kerana kesemua nabi-nabi itu diutuskan oleh Allah, maka mereka tidak perlu membezakan di antara seorang nabi dengan nabi-nabi yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang beriman ini tidak membezakan di antara rasul-rasul. Jadi kita walaupun Nabi kita adalah merupakan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, tetapi kita juga turut beriman kepada sekalian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila beberapa bulan menghadap ke Baitul Maqdis sembahyang, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan arahan yang seterusnya supaya Nabi Muhammad menghadap ke Baitullahil Haram, ke Kaabah. Inilah yang dimaksudkan 3 peringkat sembahyang yang berlaku kepada Nabi SAW. Begitu juga berlaku 3 peringkat juga berhubung dengan puasa. Mula-mula puasa setiap bulan 3 hari, Ayyamul Bid, diwajibkan. Setelah itu dimangsuhkan dengan puasa Ashura. Jadi masa itu Nabi dan orang Islam wajib puasa Ashura. Bila sampai ke Madinah, puasa Ashura juga dimangsuhkan, dibatalkan hukum wajibnya, digantikan dengan puasa Ramadan. Tetapi masih dijadikan puasa Ashura ini dan juga puasa Ayyamul Bid masih disunatkan, cuma dibatalkan hukum wajib. Secara kesimpulan, inilah 3 kedudukan keadaan sembahyang yang berlaku di zaman Nabi dan juga puasa. Lalu Nasru yang merupakan guru kepada Imam Abu Daud ini, dia meriwayatkan hadis ini dengan panjang. Di dalam riwayatnya dengan panjang, tetapi diringkaskan oleh Ibnu Musanna. Ibnu Musanna meringkaskan cerita ini sekadar menceritakan nahwal Baitul Maqdis. Dia bawa satu cerita, ringkasan daripada hadis bila Rasulullah sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis sahaja. Sedangkan asal ceritanya menghadap ke Kaabah dulu, lepas tu ke Baitul Maqdis, lepas tu ke Kaabah semula. Ibnu Musanna meringkaskan hadis ini. Waqtassa yakni qassa, maknanya gunting ataupun potong dengan maksud ringkas. Kan gunting ni miqas di dalam bahasa Arabnya, maknanya memendekkan. Bahawasanya Rasulullah SAW apabila dia sampai ke Madinah, dia sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis 13 bulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, qad nara taqalluba,
sesungguhnya kami telah melihat, kata Allah, taqalluba, kamu berbalik-balik, wajhika, taqalluba wajhika, kami nampak kamu wahai Muhammad selalu membalik-balikkan muka kamu. Dia tengok ke bawah dan Nabi tengok ke atas, sekejap ke bawah, sekejap ke atas, tengok ke langit, dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu supaya dia sembahyang menghadap ke Baitullah. Yang tu dia nak, sebab Baitullah ini adalah merupakan kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka, demi sesungguhnya kami akan memalingkan akan engkau wahai Muhammad, memalingkan akan apa? Qiblatan, akan kiblat tardaha, yang kamu suka. Kiblat yang Nabi suka mana dia? Baitullah. Sesungguhnya kami akan memalingkan akan engkau wahai Muhammad akan kiblat, iaitu maf'ul tsani, tardaha, yang kamu suka akannya. Fawalli, maka palingkan olehmu, wajhaka, akan wajah engkau, syatral masjidil haram, syatra, ke arah masjidul haram. Jadi dalam hadis yang telah kita baca dalam pelajaran kita yang lalu, Nabi SAW dan para sahabat tengah sembahyang itu menghadap ke Baitul Maqdis, tengah sembahyang itu pusing, terus menghadap ke Baitullahil Haram. Wa haitsuma kuntum, di mana sahaja kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, hendaklah kamu menghadap wajah-wajah kamu ke arahnya. Maknanya selepas daripada turun ayat ini, di mana sahaja Nabi berada dan orang Islam berada pada masa itu, iaitu para sahabat, di mana sahaja kamu berada bila nak sembahyang, menghadap ke Baitullah. Maknanya hukum menghadap ke Baitul Maqdis telah dimangsuhkan ataupun dibatalkan. Fawajjahahu Allahu, maka Allah Ta'ala telah memaling akannya oleh Allah. Allah Ta'ala memalingkan akan wajah Nabi SAW ilal Ka'bati, ke arah Ka'bah. Ke arah Ka'bah. Lalu Ibnu Musanna wa tamma hadithuhu, telah sempurnalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Musanna. Qala, siapa kata tadi? Nasrun kata, qala faja'a Abdullah bin Zaidin, telah datanglah Abdullah bin Zaid. Kita masih lagi membincangkan hadis yang berkaitan dengan azan. Abdullah bin Zaid itu siapa dia? Rajulun minal ansar. Ini badal ya. Rajulun minal ansar, dia adalah merupakan seorang lelaki daripada kalangan orang Ansar, iaitu orang Madinah. Wa qala, Nasrun kata, fihi, iaitu pada hadis ini, fastaqbalal qiblata, lalu lelaki tadi menghadap kiblat. Qala Allahu akbar, Allahu akbar. Abdullah bin Zaid, dia bermimpi seorang lelaki melaungkan seruan azan. Hadis-hadis yang lepas pun telah kita baca. Lelaki dalam mimpi dia menghadap kiblat. Maka disunatkan orang yang melaungkan seruan azan berdasarkan kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan azan ini, sunat menghadap kiblat. Sebab dalam mimpi Abdullah bin Zaid, bila lelaki itu nak melaungkan seruan azan, lalu dia menghadap kiblat, baru dia azan. Lalu dia kata, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, marrataini. Lalu dia sebut hayya 'alas salah 2 kali, hayya 'alal falah pun 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
Habis hadis tu. Summa amhala hunayatan. Summa amhala hunayatan. Summa amhala, lalu dia berhenti sebentar. Berhenti hunayatan maknanya sebentar. Selepas azan tadi, yang lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid di dalam mimpi, lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid dalam mimpi, selepas dia azan dia berhenti sebentar lalu dia qomat. Di sini nak menunjukkan pula setelah dia ajar kalimah-kalimah azan, lelaki itu tadi dia ajar pula kalimah qomat. Siapa lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid dalam mimpi itu? Siapa dia? Dulu dah kita sebut kan? Okey. Summa qama faqala mislaha. Lalu lelaki ini bangun, dia sebut seumpama kalimah-kalimah azan, illa annahu qala, melainkan dia kata zada ba'dama qala hayya 'alal falah. Lelaki tadi yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid dalam mimpi tadi, selepas disebut hayya 'alal falah, ini kalimah azan, kalimah iqamat. Tadi azan, ini iqamat. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Qala Muaz kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinha. Lalu dia bagi tahu kepada Abdullah bin Zaid, laqinha, ajarlah akan kalimah ini, iaitu kalimah azan dan iqamat, Bilalan, akan Sayyidina Bilal, akan Bilal. Jadi kita dah baca sebab apakah Sayyidina Bilal dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi muazzin. Kerana dia mempunyai suara yang lantang, suara yang kuat. Lalu daripada kalangan ramai-ramai sahabat, dia suara yang paling bagus, suara yang paling baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Zaid ini supaya mengajar akan Sayyidina Bilal melaungkan suruhan azan, mengajar akan kalimah-kalimah azan. Fa'adzana biha Bilalun, maka telah azanlah biha kalimah tadi oleh Bilal. Wa qala fi shaum, lalu disambung pula Nasr bin Muhajir kata, adapun di dalam masalah puasa, qala fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasr kata, qala fi shaum, qala Muaz fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu thalathata ayamin min kulli syahrin. Tadi kita sebutkan tadi kan, sebulan Rasulullah puasa, sebelum datangnya puasa Ramadan 3 hari setiap bulan. Wa yasumu yauma Ashura, dan Rasulullah juga puasa Ashura. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka terbatallah kewajipan puasa sebulan 3 hari, dah batal. Dan juga wajib puasa Ashura pun dah batal. Yang tinggalnya puasa apa? Puasa Ramadan. Yang tinggalnya puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada golongan yang terdahulu sebelum kamu. Maknanya bukan sahaja kita disyariatkan berpuasa, bahkan umat yang terdahulu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Cuma bilangan harinya, masanya lebih panjang. Bilangan hari mereka berpuasa dan masanya lebih panjang. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa.
Jadi kita dah sebut dulu, kalau la'alla ni dalam Quran ni dengan makna pasti, bukan makna mudah-mudahan. Kalau betul-betul puasa sebagaimana yang disyariatkan, sebagaimana yang diajar oleh Nabi, pasti jadi orang bertakwa. Semua ibadat melahirkan ketakwaan, tetapi takwa dapat dilahirkan yang paling cepat daripada hasil daripada puasa, paling berkesan. Semua ibadat melahirkan ketakwaan, tetapi puasa paling berkesan melahirkan ketakwaan kepada seseorang. Takwa takut pelihara, juga takwa juga dengan makna takut, takwa juga dengan makna menjaga ataupun pelihara. Dijaga hukum Allah, jaga batasan-batasan Allah, jaga perkara-perkara yang dilarang. Kita sembahyang, bermula daripada takbir, disudahi dengan salam. Masa tu kita jaga perkara yang membatalkan sembahyang. Lebih, kalau kita sembahyang 5 minit kita jaga sembahyang. 3 minit kita jaga sembahyang. Kalau puasa daripada pagi, iaitu masuknya waktu subuh, nak kena jaga perkara batal puasa sampai bila? Sampai terbenamnya matahari. Panjang tu masa tu. Bukan saja menjaga perkara yang membatalkan puasa, tetapi memelihara, menjaga perkara yang membatalkan pahala puasa. Sebab itu Imam Ghazali kata puasa terbahagi kepada 3. Saumul am, saumul khusus, saumul khususul khusus. Hak yang ketiga paling besar pahala dia. Yang tu kita akan bahas bulan Ramadan tahun depan dalam tazkirah Ramadan. Bab kedudukan puasa. Hari ini kita nak baca, malam ni kita nak baca hadis yang berkaitan dengan azan. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Puasa itu beberapa hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa adalah daripada kalangan kamu sakit, aw ala safarin, ataupun dia berada di dalam keadaan musafir. Musafir yang diberi kelonggaran untuk berbuka puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah diganti beberapa hari yang lain. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan seseorang yang berpuasa apabila dia berada di dalam keadaan sakit ataupun musafir, diberi kelonggaran untuk dia berbuka puasa. Ini disebut sebagai satu rukhsah, kelonggaran untuk dia berbuka puasa. Selepas itu dia ganti balik hari-hari yang lain. Masalah ini dibahaskan oleh ulama di dalam kitab-kitab tafsir dan juga kitab-kitab fiqh. Ada jenis orang yang sakit bulan Ramadan, selepas Ramadan dia sembuh, yang ni kena ganti ya. Dan ada orang yang sakit bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan pun dia tak sembuh-sembuh. Al-maridu la yurja, seseorang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Maka orang yang jenis macam ni, dalam bulan puasa dia sakit, lepas bulan puasa pun dia sakit juga, dia tidak wajib qada, dia bayar fidyah sahaja. Dia bayar fidyah beberapa hari yang ditinggalkan di dalam bulan puasa, iaitu orang-orang yang memberi makan. Fidyah ta'amu miskin, beri makan akan orang miskin. Fakana man syaa an yasuma sama wa man syaa an yuftira wa yut'ima kulla yaumin miskinan ajza'ahu dzalik. Jadi barang siapa yang mampu berkehendak berpuasa, dia puasa, ganti balik. Barang siapa yang berkehendak memberi makan orang miskin, ajza'ahu dzalik, memadai baginya. Jadi perkara ini dibahas dengan secara terperinci. Orang yang nak kena qada, siapa golongan yang nak kena qada bagi orang yang tinggal puasa dalam bulan Ramadan, dan siapa yang nak kena bayar fidyah. Dia tak sama golongan yang bayar fidyah dan golongan yang kena qada. Fahadha haulun fa'anzalallahu, haulun maknanya taghyirun ataupun tahawulun, maknanya daripada puasa 3 hari sebulan, lepas tu Ashura, lalu didatangkan puasa Ramadan.
Lalu Allah Ta'ala turunkan lagi, fa anzalallahu syahra ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran, hudan linnas, petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin, dan juga keterangan-keterangan daripada petunjuk, dan furqan, iaitu yang membezakan hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan akan bulan, anak bulan, yakni anak bulan, hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang sakit ataupun berada di dalam keadaan musafir, boleh diganti pada hari-hari yang lain. Fa thabata siyamu ala man syahida syahra, maka telah sabitlah puasa seseorang yang menyaksikan akan bulan. Wa alal musafiri an yaqdiya, di atas orang musafir dia boleh qada puasa dia, maka dia boleh buka puasa selepas bulan Ramadan, dia qada puasa. Wa thabata at-ta'ama li syaikhil kabir wal ajuzi, dan juga sabit memberi makan, iaitu fidyah bagi orang tua ataupun orang yang lemah, alladzaini la yastati'ani as-shauma, iaitu syaikhun kabir dan al-ajuz, orang tua ataupun orang yang uzur. Demo ni tak mampu puasa sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dia boleh tinggal puasa dan dibayar dengan fidyah. Wa ja'a sirmatu wa qad amila yaumahu, telah datanglah sirmah. Sirmah ni dia datang marbutah, tetapi dia lelaki, dia bukan muannas. Sebelum dia tahu tentang kedudukan puasa yang sebenar ni, dia puasa panjang. Ada riwayat menyebut dia puasa sampai malam, dia puasa sampai sahur, dia terus sambung-sambung puasa. Tetapi datang ayat yang seterusnya, wa atimmus siyama ilal lail, hendaklah sempurnakan puasa sampai malam je. Jadi malam-malam tu bila masuk waktu maghrib malam, masa tu baru sahabat-sahabat tahu tentang had puasa ataupun masa ataupun kadar yang diwajibkan puasa. Maknanya tak sampai ke malam. Okey, terus. Babu fi al-iqamah. Okey, kita masuk kepada bab berhubung dengan iqamat. Okey, terus. حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد عن سماك بن عطية وحدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب جميعا عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد حماد في حديث إلى الإقامة. Jadi kita hadis-hadis ini pun dah berlalu. Maksudnya azan itu musanna dan dua-dua qomat itu maknanya satu-satu. Okey, terus. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا اسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مثل حديث وهيب قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلى الإقامة. Okey, terus. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. Azan dua kali, iqamat sekali. والإقامة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. Kecuali pada kalimah qad qamatis salah dua kali. فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. Bila kami dengar akan iqamat, lalu kami berwuduk dan kami keluar untuk menunaikan sembahyang. Okey, terus. قال شعبة لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. Syu'bah kata, aku tidak mendengar daripada Abi Ja'far selain daripada hadis ni. Tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani kata, dan beberapa orang ulama hadis yang lain, Syu'bah dia tak dengar daripada Abi Ja'far kecuali hadis ni. Tidak semestinya Abi Ja'far ini hanya
meriwayatkan satu hadis. Tak, dia ada beberapa riwayat yang lain di dalam kitab yang lain. Okey, terus. حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس حدثنا أبو عامر يعني العقدية عبد الملك ابن عمرو حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أبي المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر وساق الحديث. والله أعلم.